tentang kemenangan tu, Terengganu ni kiranya memang tiada pembangkang lah dalam DUN kan. So ni memang satu kelebihan ke Datuk Seri tengok macam mana? Ke cabaran sebenarnya ni? Check and balance lagi. Kalau penyokong kerajaan macam kami, dia panas lah. Saya ingat lagi bila tak ada pembangkang, wartawan tanya saya antara soalan awal, dia kata macam mana ni tak ada pembangkang, tidakkah satu suasana yang tidak bagus kepada kerajaan? Saya tanya wartawan berkenaan beberapa orang, saya tanya, cara awak tanya ni macam awak salahkan saya. Saya senang kan? It's not my mistake. Kalau nak tanya rakyat kenapa dia buat begitu. Saya hanya menjalankan tugas dan kita masuk pilihan raya macam orang lain masuk. Dan soalan tu seolah-olah mempersalahkan orang yang buat pemilihan. Dia tanya ni lah parti yang lawan. Kena parti yang lawan lah. Jadi mungkin dari satu segi itu persoalan yang ditanya, dan ada NGO juga yang bertemu dengan saya, dia kata it doesn't look good. Negeri tak ada pembangkang. Of course same thing saya akan jawab, kata it's not my mistake. Don't ask me about it. Number one. Number two, saya menyebut bahawa elemen check and balance ini boleh datang dalam pelbagai bentuk. Terutama pada zaman sekarang ini. Pada zaman sekarang ini, setiap rakyat menjadi elemen check and balance. Bukan rakyat kita je, rakyat negeri lain pun yang datang ke negeri Terengganu, whenever dia nampak benda-benda yang tak patut berlaku, dia terus tulis. Masing-masing ada phone, ada medsos masing-masing tulis, dan itu menjadi elemen check and balance. Selain daripada wakil rakyat kita sendiri yang kita maklum, supaya oleh kerana kita tak ada ahli Dewan Undangan Negeri yang menjadi pembangkang, dan masing-masing kena play their role. Dan ialah dengan soalan-soalan yang dikemukakan itu, saya lihat bentuk soalan yang mereka kemukakan dalam sidang DUN yang merupakan perkara wajib dilakukan setiap tahun ini lebih kurang sama dengan soalan masa ada pembangkang pada tahun 2018 tu. Jadi kita be transparent to answer all the question. Dan tentulah NGO pun mereka ada role mereka kritik, mereka beri pandangan, then that become our element of check and balance. Netizen pun dah cukup kan? Dah cukup. Sebenarnya rakyat dan netizen tu elemen check and balance dia tu wow. Lebih hebat. Ni bukan zaman kaset. Bukan zaman orang tulis atas ingat ke zaman dahulu pada tahun 80-an, mungkin awal 90-an. Rakyat tak puas hati, dia akan tulis ke surat pengarah. Ingat tak? Dia surat khabar kan? Surat khabar. So, letters to editor. Kalau Star, kalau surat khabar lain dia tulis surat kepada pengarah.